Petra berkembang sebagai salah satu laluan perdagangan utama dunia kuno. Hello, Assalamualaikum. Nama aku Hafiz. Aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam. Kali ni aku nak bercerita sikit tentang Petra. Korang pernah dengar pasal Petra yang dari Jordan tu? Inilah salah satunya penceritaan tentang sejarah Petra. Petra dan sejarah yang tersembunyi dan tak dapat dirungkaikan hingga sekarang. Di dataran rendah antara Teluk Aqaba dan Laut Mati, terdapat sebuah tapak tersembunyi yang sangat indah. Indah sangat, menakjubkan dan penuh dengan misteri yang bersejarah. Lokasi dia yang sukar diakses menyebabkan ianya hanya ditemui oleh dunia barat pada tahun 1812. Tapak yang kini menjadi sebagai salah satu tempat yang mesti dikunjungi sebelum korang meninggal dunia. Inilah Petra, kota misteri dari Jordan. Siapa tak tahu Petra ni dekat Jordan Petra ni merupakan sebuah tapak arkeologi yang terletak di Ma'an, Jordan. Lokasi dia ada dekat tengah-tengah antara Laut Mati dan Teluk Aqaba yang aku cakapkan tadi, pada ketinggian sekitar 800 hingga 1396 meter dari paras laut. Tapak ni berdiri megah di sebuah lembah pergunungan Edom, iaitu di sebelah timur lembah Arabah. Petra ni dia menjadi simbol kemegahan, kebanggaan rakyat di Jordan yang terkenal dengan seni bina yang memahat dinding-dinding batu besar serta sistem pengairan yang sangat moden. Petra terletak kira-kira 200 km di sebelah selatan ibu kota Jordan, Amman. Dari Amman, ianya ambil masa lebih kurang 3 jam perjalanan dengan kereta. Jadi lokasi Petra ni sangatlah unik. Dan tapak dia pula, tapak yang digambarkan sebagai kota batu merah antik ni tersembunyi di celah-celah batuan dan tebing bertingkat. Satu-satunya cara untuk sampai ke Petra ni adalah melalui celahan sempit pergunungan dari arah daya ataupun timur dengan menyusuri sebuah ngarai sepanjang 1.5 km. Celah yang paling sempit ni hanya selebar kira-kira 2 meter je dan dikenali dengan nama Sir. Nak diceritakan sejarah Petra ni dia telah diasaskan oleh Raja Aretas yang kelima pada waktu tu, pada tahun 9 Masihi. Pada tahun 9 sebelum Masihi. Petra pada asalnya merupakan ibu kota kepada kerajaan Nabati. Sebagai sebuah ibu kota, Petra ni dibina dengan mempertimbangkan aspek keselamatan. Tak heranlah lokasinya sangat tersembunyi, susah nak cari. Kota ni sukar ditembusi oleh musuh dan juga selamat daripada bencana alam seperti ribut pasir. Petra dibangunkan oleh kaum Nabati. Bila tengok balik seni bina Petra ni, kita dapat sedar bahawa kaum Nabati ni dia memiliki pengetahuan seni bina yang luar biasa. Bayangkan, okey, korang bayangkan je, diorang mampu memahat batu-batu besar tu setinggi 40 meter. Ukiran yang indah dan mengagumkan tu masih dapat dilihat sehingga ke hari ini.
Jadi masyarakat Nabati juga mempunyai kepakaran dalam bidang sistem pengairan. Petra ni nak cakap sikit, Petra ni memiliki sistem pengairan yang sangat kompleks dan canggih. Terdapat bilik dan terowong air yang digunakan untuk menyalurkan air bersih dalam kota. Bahkan, diorang juga telah memiliki teknologi hidrolik untuk mengangkat air. Jadi betapa bijaknya pemikiran, pengetahuan diorang, sampaikan diorang cipta sistem pengairan dengan cara diorang sendiri. Jadi, zaman moden ni, ikutlah cara diorang dan dimodernkan lagi. Dengan keselamatan yang terjamin serta pengairan yang baik ni, Petra akhirnya menjadi tempat perdagangan ataupun tempat persinggahan utama bagi kafilah-kafilah yang datang dari Mesir, Syria, Selatan Arab dan kawasan Mediterranean. Jadi mereka membawa pelbagai barang seperti rempah ratus dan sutra dari India, gading dari Afrika serta kemenyan dari Selatan Arab. Jadi kaum Nabati ni mengambil peluang, diorang ambil peluang keemasan ni dengan memungut cukai daripada kafilah yang singgah kat situ. Korang faham? Menjadikan Petra ni sebagai pusat perdagangan penting pada waktu tu. Dari abad ke-5 sebelum Masihi, Petra berkembang sebagai salah satu laluan perdagangan utama dunia kuno. Namun, pada tahun 106 Masihi, Empire Rom pula datang dan ambil alih wilayah ni. Jadi, pengaruh Rom ni yang semakin kuat menyebabkan laluan perdagangan lama perlahan-lahan menjadi merosot. Menjelang tahun 700 Masihi, banyak sangat bangunan utama di Petra musnah dan menjadi runtuhan setelah perang salib pada abad ke-12. Petra betul-betul lenyap, hilang daripada pengetahuan publik, pengetahuan umum. Hanya suku Badui tempatan je yang masih tahu kewujudan kota ini. Tak ada siapa pun dekat wilayah Arab tu tahu bahawa di sebalik batuan besar lembah Arabah ni tersembunyi sisa-sisa kegemilangan kota batu Petra yang mengagumkan. Akhirnya pada tahun 1812, seorang pengembara dari Switzerland bernama Johann Ludwig Burckhardt berjaya memasuki Petra. So pada waktu tu, beliau ni dia menyamar menjadi seorang Muslim dan dapat masuk ke Petra. Daripada Burckhardt lah dunia barat mula tahu tentang Petra ni, kota batu purba yang hilang dekat Jordan. Mengikut misteri Petra ni, kat kawasan Petra ni di Jordan dipercayai telah dihuni oleh manusia sejak 9,000 tahun yang lalu. Namun, yang menjadi misterinya, walaupun kawasan ni telah lama dihuni, ia seakan-akan senyap, ia seakan-akan sunyi, ia seakan-akan hilang dari pengetahuan dunia selama berabad-abad sehinggalah ditemui semula oleh Burckhardt. Kaum Nabati yang sering dikaitkan, yang selalu dikaitkan sebagai penduduk Petra sebenarnya baru. Diorang baru je duduk situ. Menetap dekat kawasan ni sekitar beberapa abad sebelum Masihi. Sedangkan banyak lagi suku kaum telah menghuni wilayah ni jauh lebih awal. Namun apakan daya, sangatlah sikit sangat ilmu pengetahuan tentang Petra ni. Saintis-saintis tak dapat uraikan Petra ni dari awal
siapa yang binanya dari awal. Sebagai contohnya lah, terdapat penempatan zaman Neolitik di kawasan Petra. Jadi apa maksud dia? So sebelum kaum Nabati ni dah ada penghuni lama ada duduk situ, dan sekitarnya seperti Baida yang menunjukkan rumah-rumah baris yang dibina di kawasan berbukit juga. Bangunan ini dikatakan antara tempat tinggal tertua yang pernah dibina oleh manusia. Jadi dekat sini, persoalan yang timbul, persoalan yang masih belum terjawab sampai ke hari ini, apa sebenarnya yang berlaku dekat Petra sebelum Raja Aretas kelima mendirikannya sebagai ibu kota kerajaan Nabati. Adakah terdapat tamadun lain yang lebih awal dan penting di kawasan ni? Dan satu lagi, kenapa sikit sangat maklumat yang dapat diketahui mengenai sejarah awal Petra ni? Jadi kalau korang ada ilmu sikit tentang Petra ni, cuba share, cuba komen. Apakah pendapat korang tentang Petra ni? Akhir kata lah daripada aku, Petra ni bukannya sekadar kota purba. Ia adalah satu misteri yang masih menunggu untuk dirungkaikan. Okey, itu je lah daripada aku tentang Petra ni. Dia sangat menarik. Dia cerita ni menarik. Dia sejarah ni, Petra ni, dia menarik. Tentang ilmu yang kaum Nabati ni ada. Dia pahat gunung, dia pahat dinding-dinding batu menjadi rumah, menjadi bangunan, menjadi dewan, macam-macam lagi, menjadi sistem pengairan. Itu yang sangat canggih pada waktu tu. Nak dipendekkan cerita, jadi itulah sejarahnya ataupun misteri di sebalik Petra di Jordan. Okey, itu je daripada aku. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. See you soon.